Assalamualaikum. 24 bulan 10 2025. Ni organisasi ni. Jadi Palma boleh jajan. Barang aku yang kau kata aku ni sewa daripada kau tu kenapa? Kereta motor yang aku beli tu aku gunakan untuk dengan budak-budak aku. Aku ni sewa daripada kau, jadi macam mana? Kau gambar benda tu sewa, jadi macam mana? Benda tu hutang, jadi macam mana? Yang kak nak ni. Hang cakap elok-elok sikit weh. Yang kami bawa hang pergi ke situ tu, join situ tu, bukan apa tau. Hampa ni terlibat dengan aktiviti memproses dan membekalkan dadah. Yang saya dapat maklumat dekat Penggalan Hulu kau tahu. Kau kena faham tak? Kau kena faham benda tu. Sampai ada yang daripada Kedah mari curi lembu dekat sini. Yang dia khabar dia nak ambil kayu apa benda, tugas kayu apa benda yang masuk isu. Dapat daripada mana kayu tu? Pandai-pandai kayu tu kan. Kita potong untuk kita punya event. Event perkayuan atau apa benda tu. Contoh-contoh. Supaya budak-budak yang akan datang, generasi akan datang ni tahu. Kan? Tapi malang sungguh. Pasal sembang. Sampai budak yang baru, budak dapi dekat sini ni, yang dekat sini ni dia sembang. Kita tak kenal pun. Kita tak ada hubungan apa-apa pun. Kemudian kedai apa benda kena masuk, kain baju, kereta motor kena curi dengan dia. Pasal dia nak bermegah-megah, dia nak bersembang-sembangan dengan kawan tu. Yang kita hilang jalan kaki. Nak khabar kita ni menipu. Tipu dekat mana? Suruh bawa kes ke mahkamah. Kau bawa lah. Yang kau curi tu kenapa? Yang budak lelaki yang mengganggu anak bini aku tu, yang buat lari anak bini aku, budak sini. Yang ada cerita, ada event, kono event. Dia curi kain baju, dia curi barang-barang dalam rumah tu. Kenapa? Kau nak tunjuk apa sebenarnya? Ni, aku nak bagi tahu apa benda yang Perdana Menteri gitu, yang tak jumpa dekat Sungai Buloh gitu. Yang kena rompak tengah jalan tu. Pasal organisation. The Daesh organisation. Kena curi barang-barang apa benda, kain baju kita dekat situ. Bila Daesh organisation. Kononnya dia daripada ayanda yang terbilang ni. Ayanda terbilang, ayanda yang cemerlang. Dekat situ. Dia sembang, kau tahu dia sembang kedai kopi je. Dia nak kena ada 15-16 orang yang kita dapat kesan pencen kedai kopi. Duit dia naikkan bank kita tu hilang, tak ada. Askar pencen kedai kopi. Takkan masuk pusat serenti 5-6 kali pencen askar. Datang daripada mana ni? Nak minta SPR yang siasat ni perkara ni. Benda ni benda besar.